Tapi teammate aku tak tahu pun yang aku owner. Sebenarnya aku ada satu IG Instagram punya account dan memang menjual. Okey, waktu aku main Feda pun aku buat bisnes juga. Aku jual kasut bola. Tapi teammate aku tak tahu pun yang aku owner. Tapi aku jual kasut bola tu, aku rugi tau. Okey, aku beli kasut bola tu, aku import daripada UK, daripada US. Oh. Kan, aku tak ada knowledge. Bila aku import tu, dia ada duty tau. Aku tak tahu yang dia ada Emang. duty. Aku sekali kena duty lagi tinggi pada harga kasut bola tu. Beratus-ratus aku nak kena bayar balik. Sebab tu yang kena duty tu. Oh. So, bermodalkan Instagram account aku jual boot tu. Aku jual boot tu, tak silap aku nama dia Football Boot 23 tak silap aku. Nama IG dia tu lah. So aku ubah nama IG tu 23 Store. Aku jual barang retail pula. Jual Adidas, Nike, bag, baju, Ori. Lepas tu alhamdulillah dapat first client. Tapi aku rasa nak pusing modal tu balik lambat sebab barang kan Adidas kan, Nike kan mahalan. Margin tak tinggi. So aku rasa macam nak dapatkan pusingan modal tu macam lambat. So aku decide untuk jual bundle. Baju Nike, Adidas juga tapi bundle tau. Aku beli banyak, aku jual laku. Aku ambil selected item. Yang dah cantik-cantik, yang dah lawa-lawa macam Nike, Adidas. Yang dah lawa lah.